Bila ambil kopi ni memang rasa kebas-kebas apa semua tu insya-Allah hilang. Nama Kak Haslinda binti Zainuddin, umur 51 tahun lah tahun ni. Tinggal di Sarjana Utama, Sungai Buloh, Selangor. Sebab dekat rumah ni kerja masa lah. Jadi bila kerja masa ni memang kita carilah yang senang mudah untuk dibuat. Tapi dalam waktu yang sama tu memang kalau boleh biarlah kopi yang ada khasiat. Jadi memang dekat dalam ni pun kita tahu dia berkhasiat sebab dia ada askwanda. Lepas tu sekarang ni dia ada black garlic, dia ada tambahan bahan dia daripada yang kopi yang pertama hari tu kan. Akak nak cubalah sebab yang mula-mula dulu dia sedap, mana tahu yang ini dia lebih sedap. Jadi bila dah cuba rupanya memang betul dia lebih sedap. Saya sarankan pada semua di luar sana, cubalah kopi Sasak Inci ni sebab ia memberi khasiat selain daripada ia mudah untuk disediakan. Sasak Inci ni mengandungi bahan-bahan yang sangat berkhasiat. Oleh demikian, dengan mengambil kopi Sasak Inci setiap hari akan memberi tenaga, memberi kesihatan yang baik dan juga mengawal pemakanan kita. So jadi kita boleh jalankan diet pemakanan kita dengan lebih baik lagi. Kepada siapa yang ada penyakit manis ke, bila ambil kopi ni memang rasa kebas-kebas apa semua tu insya-Allah hilang.